Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kami di Irama Studio menerima kunjungan ulama antarabangsa yang hadir ke studio kami. Irama Studio merupakan sebuah platform digital yang diwujudkan khas untuk warga Sandakan yang diilhamkan oleh pengerusi eksekutif di Elopura Hotel yang berbahagia Dato' Effendi Hamdan, dan dengan kerjasama Persatuan Dokumentari dan Filem Sandakan. Jadi ini adalah ruang yang kami sediakan. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, memang pelbagai pengisian kita akan bawa kepada warga Sandakan di Irama Studio ini. Ia bukan sekadar berkongsi tentang Sandakan dengan namanya Irama, ia tidak merujuk kepada melodi, tidak merujuk kepada muzik semata, tetapi ia adalah rentak kehidupan, termasuk penceritaan berkenaan dengan apa yang kami bawa pada hari ini, berkongsi tentang ilmu, mendekati ilmuwan, para ulama, umara, untuk kita kongsi manfaat bersama dengan warga Sandakan. Jadi di Irama Studio pada hari ini, saya agak terharu sebenarnya menerima kunjungan kerana di balik kehadiran mereka ini ada persaudaraan, ada hubungan yang rapat bersama dengan penggerak, khususnya NGO yang menggerakkan kehadiran ilmuwan ataupun para ulama datang ke Sandakan. Tapi sebelum itu, kita memuliakan kehadiran Al-Alamah Al-Musnid Al-Syekh Zakaria bin Ahmad Al-Talib Al-Halabi Al-Makki Al-Husaini ke Irama Studio pada hari ini, dan juga penterjemah yang tidak asing bagi kami di Sandakan, Al-Fadhil Ustaz Zulfikar Malik Maludin, merupakan pengurusi Sahabat Khidmat Ulama yang hadir bersama dengan rakan-rakan pertubuhan yang lain yang bersama menggerakkan sehingga menghadirkan ilmuwan para ulama ke Sandakan. Jadi kami di Irama Studio mengalu-alukan kehadiran Al-Alamah Syekh Zakaria ke Irama Studio. Semoga dengan kehadiran Al-Alamah Al-Musnid Syekh Zakaria ke Irama Studio akan memberi limpahan keberkahan di atas usaha yang kami gerakkan sehingga ke hari ini. Okey, rasanya kita boleh terus kepada ruangan yang kita sediakan ini untuk bertanya. Kita sudah bersedia dalam beberapa soalan yang ingin kita kongsikan dengan kehadiran ilmuwan. Pada hakikatnya mereka sudah bergerak beberapa hari di bumi Sandakan, menjelajah masjid-masjid dan juga bertemu dengan pelbagai lapisan masyarakat di Sandakan dengan pengisian ilmu. Jadi mereka singgah di Irama Studio ini untuk berkongsi. Tetapi sudah pasti bila berada di masjid, di madrasah ataupun di tempat-tempat lain, mungkin rakaman ataupun hebahan berkenaan dengan mesej yang mereka sampaikan itu masih sedikit terbatas. Jadi kami antara platform yang cuba mengambil peluang untuk bersama meneruskan hebahan tersebut agar sampai kepada golongan yang ingin tahu tentang pergerakan ulama ini. Jadi untuk lebih baik bagi kami adalah kami teruskan dengan persoalan yang bermain di pikiran kami dan kami ingin dijawab sendiri oleh Alamah Al-Musnid Syekh Zakaria. نستأذنكم يقول الشيخ نبدأ البرنامج إن شاء الله من الأسئلة. Untuk yang pertama ni, saya ingin bertanya kepada Syekh. Ini bukan kali pertama Syekh berada di Malaysia. Di Sandakan mungkin juga. Jadi mungkin ada pengalaman yang berbeza melihat keadaan ataupun kehidupan
komuniti orang Sabah. Jadi apakah pandangan Syekh apabila melihat masyarakat Islam disandarkan di negeri Sabah secara keseluruhan? Lebih-lebih lagi bila dibawa dalam suasana yang begini. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول سيدي الشيخ لكم، طبعا هذه الرحلة ليس رحلة أو جولة الأول مرة لكم إلى ماليزيا. نريد أن نسألكم ماذا ترى عن بلاد صباح خصوصا في سندكان؟ ماذا تقول عن الأشخاص الأصحاب الطلاب هنا في سندكان، وما ترى عن هذه البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، ولك الحمد يا رب أن جعلتنا من أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد يا رب وأنت القائل سبحانك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أجناس مختلفة وألوان مختلفة وألسن مختلفة، ووجههم رب العزة والجلال ليتعرف بعضهم على بعض، ويحدد صلى الله عليه وسلم على أنه يجب أن تكون ذلك التعارف بين طبقات المسلمين هو لتحقيق التقوى وسيادة التقوى على كل هدف وعلى كل عمل، سواء كان ذلك العمل فيما يتعلق بين الإنسان وربه، أو فيما يتعلق بين الإنسان وأمته، أو بين ما يتعلق بين الإنسان وسياسته وحكومته. الحقيقة أكرمني الله سبحانه وتعالى بزيارة ماليزيا وكثير من ولاياتها، وفي هذه السنة أكرمني الله سبحانه وتعالى بزيارة سندكان وصباح. ما يميز هذه الولاية بحجمها الكبير وتعدد أطيافها وطبقات مجتمعها، رأيت من أول لحظة نزلت في مطارها أنه استقبلت استقبالا كبيرا بحفاوة وإكرام، وكأنني أحد أبناء ماليزيا، مع أنني لا أعرف أتكلم الملايو. وجدت إخوة طلاب علم كلهم يتقنون اللغة العربية، فهذه الحفاوة والتكريم أشعرتني أنني بين إخوتي، وإن لم أعرف الأسماء ولم أعرف الأشكال من قبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهفى قلبي إليهم. ومما زادني إعجابا أنني رأيت من جملة طلاب العلم رجلا من أمن المطار
أيضا يستقبلني. فقلت في نفسي: ما هذا التكاتف وما هذا التعاطف بين رجال الدعوة ورجال السياسة؟ فإن دل فلا يدل على أن الهرم السياسي الموجود في ماليزيا عامة وفي صباح خاصة وما يتبعها من الولايات والجزر إلا أنها سياسة واحدة، سياسة واحدة تعطي حقوق كل فرد وكل مجموعة، وأن يد السياسة مع يد طالب العلم والشيوخ، ويد الشيوخ مع يد الدولة لقيام الإسلام ولقيام الحرية ولقيام العدالة ولقيام الحق الذي تنشده كل دولة. فأحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهذه النعمة أيضا مما لمسته ما شاء الله كان أن يعني شوارعها واسعة وليس فيها زحام، ما وجدت زحاما لا في ليل ولا في نهار ولا عند الذروة عند انصراف الموظفين. يعني علمت في ذلك ضمنا أن أرضها واسعة وقلوب أهلها واسعة حتى شوارعها واسعة لقلة السكان فيها. Alhamdulillah. Baik. Saya memulakan dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di kalangan manusia yang berbagai-bagai bilang bangsa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, menjadikan kamu di kalangan lelaki dan perempuan, dan kami waja'alnakum, kami menjadikan kamu berbagai bilang bangsa dan kaum, lita'arafu, supaya kamu saling mengenali di antara sesama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan sangat mengetahui. Kemudian Syekh mengatakan tentang perjalanan Sayyidi Syekh Zakaria ke Malaysia ini bukanlah pertama kali, dan secara khususnya segala puji bagi Allah, alhamdulillah, maha suci Allah, kata Sayyidi Syekh, ini adalah kali pertama Syekh datang ziarah di Sandakan Sabah, di Sandakan Sabah. Dan secara umumnya apa yang saya lihat daripada negara ini, mereka ini mempunyai sifat budi pekerti yang sangat baik. Dan saya nak mengatakan secara khususnya apabila saya tiba di airport, di lapangan terbang, saya mengatakan saya disambut dengan penuh kegembiraan. Saya disambut dengan secara besar-besaran. Kemudian saya mengatakan walaupun
aku ini bukanlah di kalangan mereka dan aku sendiri tak boleh berbahasa Melayu, tetapi aku merasakan di dalam hatiku seolah-olah aku ini adalah keluarga mereka. Seolah-olah aku ini adalah anak bangsa daripada mereka. Sehingga membuat hatiku terharu melihat masyarakat di Malaysia secara umumnya dan Sandakan secara khususnya apabila saya disambut sedemikian rupa. Dan apabila saya tiba di Sandakan, yang membuat lagi saya terharu, kata Sayyidi Syekh, saya disambut bukan sahaja oleh masyarakat di kalangan penuntut ilmu, bahkan di kalangan para muhibbin juga saya disambut oleh siapa mereka adalah yang menjaga keamanan negara, iaitu polis, yang juga melibatkan diri menyambut kedatangan saya, ketibaan saya di lapangan terbang. Apa yang saya boleh katakan di sini, di negara ini masyarakatnya masih ada hubungan yang baik di antara para penuntut ilmu, di antara masyarakat umum, di antara para ulama, dan juga di antara pemerintah. Ini menunjukkan apa? Ada hubungan yang baik di antara mereka. Kemudian Syekh mengatakan hubungan ini dibina atas dasar ketakwaan, atas dasar yang mana Syekh mengatakan dengan sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini di kalangan laki-laki dan perempuan, dan supaya agar mereka ini saling mengenali, dan yang membezakan alladzi yumayyiz, yang membezakan di antara mereka ini adalah orang yang bertakwa. Dan baginda Nabi SAW menyatakan yang membezakan al-farqu di antara kamu semua ini, di antara orang-orang ini adalah takwa mereka. Jadi Syekh mengatakan atas dasar hubungan inilah, atas dasar ketakwaan inilah hubungan sesama kita terjaga, khususnya orang-orang yang berada di Malaysia. Dan yang saya paling terharu, kata Syekh, di antara yang saya paling terharu, jalan-jalan at-tariq yang saya lalui, saya nak bagi tahu bagaimana orang-orang sini memudahkan urusan ulama, maknanya di negara kita. Memudahkan, saya kata saya tak terasa adanya jam di sepanjang perjalanan saya. Ini saya nak bagi tahu betapa luasnya jalan-jalan kalian yang ada di sini. Jadi saya mengatakan perkara ini sangat memudahkan urusan saya ketika saya berada di Malaysia dan khususnya di Sandakan. Alhamdulillah. Kami dengar pun rasa macam sangat-sangat terharu jugalah dengan pujian kami rasa, khususnya untuk rakyat Sandakan dan Malaysia lah kan. Hubungan antara pihak polis, pihak berkuasa. Saya rasa kalau pengiring, perkhidmat pun ada di dalam apa yang Syekh sebutkan tadi tu kan. Okey, seterusnya kita mau tahu tentang apa pergerakan di Sandakan ini, sebab kami difahamkan kalau melihat daripada poster sekalipun ada NGO yang kami anggap antara penggerak utama, tetapi sudah pasti dan bila merujuk pada poster ada banyak lagi di bawah tu rakan strategik. Selain daripada sahabat khidmat ulama,
ada beberapa NGO lain yang bersama dalam membawa masuk ulama ini, khususnya Syekh Zakaria ke bumi Sabah, ke Sandakan. Jadi boleh beritahu kepada Syekh, pada pandangan Syekh, sejauh mana usaha seperti ini penting untuk membangunkan umat, kerjasama seluruh strategik tersebut? Subhanallah. Syekh, خلال هذه الأيام التي قضاها الشيخ مع أهل هذه البلاد، ما أكثر ما لمس قلبه وأثر فيه، وخصوصا هناك من يقوم بالخدمة من مجموعة صحابة خدمة العلماء ومن معهم، وما ترى في هذه الجهود لأنهم رتبوا ترتيب المشايخ خصوصا، وأيضا حضوركم هنا في هذه البلاد هم يعني يرتبكم في هذه الرحلة، دروسات والمحاضرات والدورة. يعني ماذا ستقول عن أهميته هذه الجهود للناس؟ نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة وأسس دولة الإسلام في ربوع المهاجرين والأنصار، جعل كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام. فأبو بكر رضي الله عنه رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته مدافعا عنه، ويحمل زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعامه وشرابه خلال تلك فترة الهجرة. وتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كل واحد بلسانه وقاله وحاله يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يروى في الحديث أنه كان صاحب النعلين، فيأخذ نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقع رجل أحد من الصحابة على حذائه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لما كان صلى الله عليه وسلم في حائط وبستان من بساتين المدينة، أخذ أبو هريرة رضي الله عنه حذاء رسول الله ووضعه في يديه، ضمه في يد الأول وضمه في اليد الثانية الحذاء الثاني. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم وحشم يحتفلون بحبيب بالرسول صلى الله عليه وسلم في وضوئه ونعله وثيابه،
هذا خارج البيت. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد النبوي كان يدني رأسه الشريف إلى حجر عائشة رضي الله عنها، فكانت تفلي ضفر شعره أمام الصحابة رضوان الله عليهم وهو في المعتكف. يضجع صلى الله عليه وسلم في المسجد ويدخل رأسه في حجر عائشة وهي تفلي شعره شعرة. إذن خدمة العلماء وخدمة الأبوين قبل العلماء هي سنة نبوية، هي سنة نبوية تدل على إحياء السنة وحب المجتمع للعلماء، ليس لشخصهم لكن للعلم الذي حملوه وللعلم الذي ورثهم الله هذا العلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فأمة الإسلام نعم، والصحابة رضوان الله عليهم احترموا رسول الله لأن الله سبحانه وتعالى وصفه فقال إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فخدموا رسول الله لأنه سيد الأنبياء وأفضل الأنبياء وشفيع للمذنبين وصاحب لواء الحمد لذاته وللشرف الذي أعطاه الله إليه. أما علماء اليوم نحترمهم كاحترام آبائنا وأمهاتنا ونزيد عليهم احتراما في تقديم الخدمة إليهم ورعاية شؤونهم، وبالأخص إن لم يكونوا من أهل هذا البلد. العالم الذي يأتي من خارج ماليزيا لا يعرف أين ينزل وأين الفندق وأين المطعم وأين السوق وأين معاهد العلم. فهذه الجهود المبذولة من معاهد الشرعية في كل أنحاء العالم، في ماليزيا وفي غير ماليزيا، هذا جهود متضافرة وتخفيف الوقت واختصار الزمن على الشيخ أن يكون كل شيء جاهز حتى يتفرغ. ينزل من المطار إلى المحاضرة، ينزل من المطار قبل الراحة إلى المحاضرة، إلى لقاء الأحباب. لماذا؟ ليجدد الإيمان ولتتعاضد قوى الإسلام وشيوخ المسلمين وأبناء المسلمين وطلبة المسلمين عربا وعجما. فهذه سنة نبوية تقوي من أزر الإسلام، تقوي التمسك بالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العدنان. ولذلك أبناؤنا الصغار لما يروا أساتذتهم وشيوخهم يحتفلون بالضيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فيتعلم ذلك الابن وتتعلم تلك الفتاة من أمها وأبيها أن احترام العالم واحترام من هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: احترام ذي الشيبة في الإسلام من الإسلام ومن الآداب ومن الأخلاق. فهذه جاءت بها الأدلة، وإنما هي زرع للأدب والاحترام في نفوس الأبناء وأبناء الشارع أيضا والجنسيات الأخرى والأديان الأخرى. يتميز المسلمون أمام الأديان الأخرى أن جميع أفراد المسلمون يحترمون وراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي دعاية للإسلام، وهذه يكفي أنه دعوة للإسلام. الدعوة في الإسلام لها حالان: لها قال ودليل من الكتاب والسنة، ولها حال
بشكله، بعمامته، بهيئته، بثيابه، فدليل الذي يمر في الشارع أو في الفندق أو كذا يعرف أن هذا من أمة الإسلام، فهذا يكفي دليلا وأقوى دليل. واللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. الله Akbar. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, ketika berhijrah, Rasulullah SAW mengasaskan negara Islam. Dan Rasulullah SAW menyatukan di antara kaum Muhajir dan Ansar. Dan dengan sebab itu, para sahabat semuanya, mereka ini berkhidmat bersungguh-sungguh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi teman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, sebagai menjaga keselamatan baginda Nabi sallallahu dan menjaga kebajikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang dirasakan oleh sekalian para sahabat, sehingga mereka ini mengatakan, demi ayah dan demi ibuku ya Rasulullah, mereka sanggup mengorbankan jiwa raga mereka demi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada segala perkara. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkhidmat kepada baginda Nabi SAW untuk menjaga seliparnya Nabi SAW, ni'alnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak ada sesiapa pun yang kemungkinan akan terpijak selipar baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan pernah satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bersama baginda Nabi SAW di satu taman, dan Sayyidina Abu Hurairah membawa selipar baginda Nabi SAW, satu selipar diletakkan di tangan kanannya dan satu selipar diletakkan di tangan kirinya. Inilah yang kita lihat bagaimana khidmat para sahabatnya Rasulullah SAW kepada baginda Nabi SAW di luar rumah, bahkan menjaga keadaan, keselamatan dan kebajikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitu juga para zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, mereka ini juga berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan ketika satu hari baginda Nabi SAW beriktikaf di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi dalam keadaan berbaring di sisinya Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang sedang merapikan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya mengatakan ini adalah khidmat kepada Nabi SAW yang kita lihat daripada sikapnya dan keadaannya para sahabat. Dan begitu juga kita sebagai manusia umumnya, sebagai orang Islam, kita mesti berkhidmat kepada Nabi SAW, berkhidmat kepada ibu bapa kita, al-ub wal-um, nakhdumum, kita berkhidmat kepada mereka.
sebelum kita berkhidmat kepada ulama. Ini adalah satu sunnah yang sangat mulia di sisi baginda Nabi SAW. Dan berkhidmat kepada ulama ini bukanlah semata-mata khidmat kepada peribadi syakhsiyatuhu sebagai peribadi ulama tersebut, tetapi khidmat kepada ulama ini sebenarnya adalah khidmat kepada ilmu yang mereka bawa, yang mereka warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana kemuliaan yang ada pada pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam yang selayaknya dipuji, selayaknya diberi khidmat kerana pribadi baginda Nabi SAW dan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya akhlakmu dan begitu mulianya akhlakmu, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khidmat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang Allah telah berikan pada pribadinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tetapi ulama, kita berkhidmat kepada mereka seumpama kita berkhidmat kepada ibu bapa kita. Kita berkhidmat kepada ulama ini seumpama kita sendiri berkhidmat kepada ibu bapa kita. Kerana berkhidmat kepada ibu bapa adalah perintah. Dan ulama mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan ibu bapa kita, dan ilmu mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan para ulama kerana ilmu yang mereka warisi daripada Rasulullah SAW. Ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Apabila kita berkhidmat kepada Nabi, berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada ibu bapa, berkhidmat kepada ulama secara khususnya, ini adalah suatu perkara yang menguatkan keimanan kita dan yang akan memperbaharui tajdid iman kita. Dan memuliakan ulama ini adalah seumpama kita bahkan lebih mulia, terutama seumpama kita ini memuliakan tetamu. Kerana Syekh mengatakan Islam mengajarkan kita ini memuliakan duyuf, al-daif, dan para ulama-ulama yang datang ke tempat kita, mereka ini adalah tetamu dan mereka ini adalah ulama yang selayaknya kita berikan khidmat kepada mereka. Dan saya mengatakan inilah yang membezakan kita Islam dengan agama-agama yang lain. Kerana anak-anak Islam, orang-orang Islam itu dididik memuliakan orang tua, dididik memuliakan para ulama, dididik untuk memuliakan para tetamu. Dan dengan kehadiran ulama dan adanya masyarakat daripada penuntut ilmu dan para jemaah yang berkhidmat kepada ulama dan tetamu, keadaan mereka ini, situasi mereka ini, apabila dilihat oleh kanak-kanak, apabila dilihat orang yang lain, ini menjadi satu ilmu, menjadi satu dalil, menjadi satu dakwah kepada yang melihat mereka dengan keadaan mereka-mereka yang berkhidmat kepada ulama dan berkhidmat kepada yang berkhidmat kepada ulama dan yang berkhidmat dan yang memuliakan para tetamu. Kemudian Syekh berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah yang mengubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami kepada yang lebih baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kami dengar, kami faham daripada konsep yang sangat berbeza. Ini irama studio. Pertama kali kami menjemput ilmuwan seperti Syekh dengan Ustaz dengan sahabat yang lain. Jadi kita rasa kesan dia berbeza. Persoalan tadi kami rasa terrungkai bila kupasan itu lebih kepada sudut yang membawa kami kepada gambaran sirah Nabi. Jadi bukan setakat kupasan ilmiah, tetapi sandaran kepada hadis yang sangat jelas. Subhanallah. Mudah-mudahan yang lain juga dapat. هذه أول مرة حضور العلماء إلى هذه الاستوديو، وأول مرة سمعنا من شرح الشيخ وما قال الشيخ يعني يربطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شعرنا في قلوبنا غير من سابق الذي دعوناهم إلى هذا المكان. الحمد لله. يعني هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذه نعمة من رب العزة والجلال يجمع فيها بين أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج من الشيخ صدق القال، ويحتاج من الطالب صفاء النية في الاستفادة. فإذا صحت نية الطالب بأن يستفيد من شيخه فالله سبحانه وتعالى يفتح قلبه ليستفيد مما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجراه الله على لسان الشيخ. هو ليس الشيخ، ليس هو مدح للشيخ أبدا، وإنما هو سر أظهره الله على لسان الشيخ، أظهره الله على لسان ذلك العالم. هو أيضا صدق طالب العلم، صدق طالب العلم وصدق توجهه لسماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا هو فضل الله أولا وآخرا، هو فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه أي جهد، إنما هو توفيق كما قال موسى عليه السلام وما توفيقي إلا بالله. Allahu Akbar. Syekh mengatakan ini menunjukkan maknanya apa dia? Seperti mana disebutkan al-arwah junudun mujannadah. Arwah ini, ruh-ruh kita ini seumpama para tentera yang sudah terdaftar namanya, yang sudah tersusun dan sudah direkod nama-nama mereka. Apabila mereka bertemu ini, mereka ini saling berkasih sayang. Kemudian Syekh mengatakan makna yang seterusnya dalam hal ini, apa yang dirasai oleh kita ini memerlukan dua perkara, yaitu yang pertama daripada seorang syekh, yaitu memerlukan kejujuran daripada apa yang dia nak sampaikan. Dan yang sisi keduanya memerlukan kepada penuntut ilmu, yaitu bersihnya hati mereka apabila mendengar daripada apa yang ingin disampaikan oleh seorang syekh. Maka daripada keadaan ini kita ketahui
Syekh ini tak ada apa-apa katanya. Ini daripada tawaduknya seorang syekh kepada kita. ليس تواضع. Daripada هو ليس تواضع الشيخ، وإنما صدق التلميذ. صدق التلميذ بصدقه وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى أن يستفيد، الله يلهم الشيخ أن يلقي له كلاما يغذي روحه ويغذي عقله، ليس تواضعا. نعم. baik. Jadi Syekh mengatakan okey. Apa yang kita dengar sebenarnya Syekh kata ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukanlah dipuji ini untuk Syekh, tetapi dengan sebab kejujuran seorang penuntut ilmu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala ilhamkan guru ini menyampaikan sesuatu ilmu sehingga memberi kesan kepada hati penuntut ilmu. Dan ini yang disebutkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana kata Nabi Musa alaihissalam, Muhammad taufik, tidak ada taufik kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya kita mempunyai apa kita kata ruang masa yang sangat terhad, besar. Harapan kami sebenarnya untuk memberi ruang yang seluas-luasnya kepada Syekh, tetapi kita hampir menjangkau ke waktu maghrib. Jadi daripada banyak soalan yang kami sediakan, banyak persoalan yang kami rungkai, minta kepada Syekh untuk rungkai, tetapi mungkin masa tidak mengizinkan. Tetapi insyaAllah hasrat yang ingin disampaikan oleh pengurusi eksekutif Elopor Hotel yang mewujudkan ruang digital ini, Irama Studio, sampai pada ketika ini. Dan saya rasa saya tidak perlu simpulkan daripada jawapan itu. Saya tidak selayaknya untuk mengulas sebenarnya, tetapi terus disambut oleh Syekh Zakaria, alhamdulillah. Dan saya faham tentang apa yang bila Ustaz sebut perkataan itu, saya rasa masya-Allah ada sesuatu yang kita elak mungkin daripada kita lafazkan mungkin. Tak apa. Sebenarnya subhanallah. Awalan Syekh al-waqt alhamdulillah nurid naftah lakum. Yani هذه قاعة نفتح لكم ولكن الوقت لا يعني لا يعطينا لا يسعفنا. لا يسعفنا. نعم. Alright. Jadi saya rasa mungkin sampai sini saja ya. Sebenarnya kita ada ruang beberapa untuk kita break sekejap. Tetapi mungkin kekangan masa yang terhad. Tapi jauh di sudut hati kami, kalau boleh ruang ini boleh sampai lebih masa untuk berkongsi. InsyaAllah. InsyaAllah. يعني نرجو إن شاء الله مرة ثانية يعني عندنا وقت أطول من هذا إن شاء الله. InsyaAllah. Jadi selepas sesi kita ni, insyaAllah pengerusi eksekutif Elopor Hotel juga bersedia untuk bertemu di sebelah malam dan ada ruang di sebelah pagi esok, insyaAllah. Jadi saya rasa saya simpulkan sedikit pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya bagi pihak Irama Studio sangat berbesar hati sekali lagi menzahirkan kegembiraan, keterujaan saya. Jarang sebenarnya ruang ini saya perolehi, walaupun impian sudah lama. Mungkin Ustaz tahu dan sahabat yang lain di pertubuhan ini juga tahu bagaimana keinginan kami untuk bersama dengan sesiapa saja yang dibawa. Sebab kami faham bukan setakat Syekh Zakaria, ada juga Syekh Dr. Luqmanul Hakim, ada Syekh Imran. Kami semahunya ingin bersama dengan mereka dan bawakan perkongsian mereka bukan setakat di ruang masjid, tetapi juga di corong digital ini untuk sampai kepada semua. Dan itu saya pasti hasrat daripada pengurusi eksekutif Elopor Hotel ini, mewujudkan ruangan ini untuk seluruh warga Sandakan. Jadi saya rasa sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di Irama Studio bersama, mungkin hadir di waktu yang lebih lapang. Kita set masa yang paling sesuai. Kalau tidak di studio ni, mungkin kita buka di studio luar.
dan mungkin daripada ilmuwan ulama yang lain yang bersama dengan sahabat khidmat ulama. Jadi terima kasih sekali lagi Al-Allamah Al-Munsid Syekh Zakaria kerana sudi bersama dengan kami di Irama Studio, juga Al-Fadhil Ustaz Zulfikar Malik serta seluruh rombongan yang bersama kami di studio ini. Bukan kami bertiga, ada ramai di belakang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan ini saya mengharapkan berkah dan rahmat daripada Allah, bukan setakat kita bertemu dengan ulama tetapi pengisian yang kita sampaikan kepada semua insya-Allah. Jadi saya Amrul Karim, jumpa lagi di Irama Studio akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لي كلمة ختام المجلس، لي كلمة Teruskan. أقدم شكري واعتزازي كما أحمده سبحانه وتعالى أن جمعني بين إخوتي وأهلي، إخوة الروح، إخوة الدين، إخوة الإسلام، إخوة الإيمان، الإخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع المهاجرين والأنصار على ذلك، وهذه بيعة بيني وبين أهل صباح وماليزيا بكل ولاياتها 14. أقدم شكري واعتزازي للهيكل السياسي داتو أنور إبراهيم ووزاراته كلها ومن يخدم هذه الوزارات بكل أطيافها. وأقدم شكري واعتزازي لشيوخي الماليزيين الذين أخذت عنهم الإجازة، سيدي محمد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وسيدي وزير أطال الله في عمره، وسيدي ذو القرنين أطال الله في عمري، وسيدي عبد الرحمن، وسيدي ون عز الدين، فهؤلاء شيوخي وأساتذتي. فأنا لي يعني إن كنت عربيا فلي نسب أندونيسي وهذه السنة نسب وسند ماليزي، كما أن لي سند مكاوي. أقدم شكري واعتزازي لهذه الدولة التي أضافتني، وأقدم أيضا الشكر الجزيل أنني تربيت في مكة والمدينة في ظلال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، وفي ظلال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، وفي أيضا والآن في حاضرتي ورؤيتي 2030 خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحرمين الشريفين في أمن وأمان وصحة وسلامة، وأن يطور ويسهل الحج على الحجاج والعمرة على المعتمرين، فيتكون أيضا رحلة إيمانية من جميع أنحاء الأرض إلى بلاد الحرمين الشريفين في أداء نسك الحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقدم شكري أيضا لجميع شيوخي في المملكة العربية السعودية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا ومعصوما. وأنا أقدم شكري يعني أقول لصاحب الاستوديو وللمترجم ذو الفقار وللشباب وصاحب الغرفة أيضا في المونتاج، أقول جزاك الله خيرا، وأقول بلسان أهل العرب شكرا جزيلا، وأقول أيضا بلسان الملايا وترمي كاسي. Jadi kita ringkaskan saja, saya sebenarnya nak mengucap terima kasih kepada kita semua, terutamanya daripada pihak pemerintah, daripada Perdana Menteri kita dan juga menteri-menteri yang lain dan semua rakyat Malaysia yang sudi menerima kedatangan Syekh menjadi tetamu, menyambut Syekh sebagai tetamu di negara ini dan memudahkan segala urusan Syekh. Dan begitulah juga kita yang ada di Sandakan, dan ingin mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru beliau, dan salam hormat juga kepada guru-guru beliau yang telah mendidik beliau, yang telah mengajar Syekh juga. Dan kemudian begitu juga kepada kerajaan Haramain yang disebutkan oleh Syekh tadi tentang mereka memudahkan urusan para rombongan haji dan umrah yang beribadah di sana. Kemudian yang saya mengatakan juga tadi, beliau
mempunyai sanad jalurnya daripada Indonesia, juga mempunyai sanad jalurnya ke Malaysia ini. Jadi apa yang saya nak sampaikan, sekali lagi saya mengatakan terima kasih kepada semualah rakan studio yang berada dalam bilik, dan kepada pihak hotel sendiri, dan juga sahabat-sahabat yang berkhidmat di sepanjang perjalanan Syekh tadi. Jadi saya mengatakan ucapan terima kasih dalam bahasa Arab dan terima kasih dalam bahasa Melayu. Wallahu a'lam.